Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Azmin Syamis bin Muhammad Asmawi. Hari ini saya akan membentangkan tentang laporan mengenai penganjuran untuk subjek PKS 3123 iaitu Program Bersepadu Sekolah Sihat. Untuk bahagian pengenalan, menurut Dr. Margaret Chan 2017, bekas Ketua Pengarah Penubuhan Kesihatan Sedunia WHO, ia memberikan pandangan bahawa betapa pendidikan kesihatan merupakan asas kepada pembangunan masyarakat yang bukan sahaja dari segi fizikal, malah celik dalam menilai risiko, memahami pilihan rawatan serta mengamalkan gaya hidup yang sihat dalam jangka masa yang panjang. Untuk penganjuran program ini, ia merupakan salah satu lapisan masyarakat yang dapat memberikan langkah strategi untuk mendekati komuniti secara tidak langsung ataupun secara langsung. Ia juga dapat memberikan ruang untuk menyampaikan maklumat dan menjawab persoalan serta menggalakkan dialog antara pakar kesihatan dan masyarakat umum. Sebagai contohnya, terdapat pelbagai agensi yang ada di penganjuran tersebut. Jadi, murid-murid ataupun masyarakat, guru-guru ataupun orang luar boleh datang ke booth-booth yang disediakan oleh agensi-agensi tersebut dan menanyakan soalan yang menjadi persoalan daripada mereka. Jadi mereka akan dapat jawapan secara direct ataupun secara depan-depan lah. Maknanya mereka akan faham lah macam mana prosedur dia, apa dia semualah. Jadi seterusnya saya selaku AJK Technical, saya mainkan peranan yang penting dalam memastikan segala aspek dalam logistik maupun teknikal supaya program berjalan dengan lancar dan menyokong objektif utama pengajaran. Untuk laporan gerak kerja sebelum, semasa dan selepas. Sebelum program dijalankan, kami JK Technical telah mengadakan beberapa siri perbincangan bagi mengenal pasti keperluan teknikal dari segi logistik yang diperlukan untuk memastikan kelancaran program pendidikan kesihatan itu berjalan dengan lancar lah. Jadi senarai peralatan seperti sistem pembesar suara, mikrofon, projektor, laptop, sambungan elektrik dan seumpamanya dapat disediakan dan disemak terlebih dahulu, dan kami telah menekan ujian awal supaya bahan-bahan tersebut dapat digunakan pada masa penganjuran tersebut lah. Jadi untuk semasa pula kami telah menjalankan satu impak yang positif bagi diri kami kerana ini merupakan salah satu salah satu pemberi ilmu pengetahuan yang baharu kepada kami sekiranya berlaku seperti blackout seperti hari itu. Jadi kami perlu mencari solusi lah. Okey, baik. Setelah selesai isu blackout pada pagi tersebut, waktu semasa tu alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar lah. Jadi untuk selepas pula kami selaku AJK Technical kami telah bincang melakukan SWOT, kami telah bincang apa yang kurang, apa yang lebih, apa yang kita dapat, peluang kita apa semua, ancaman dia apa semua. Jadi secara keseluruhannya sangat memberangsangkan lah. Cumanya itulah sesuatu perkara yang tidak ingin berlaku, ianya telah berlaku. Sebagai contohnya blackout pada malam sebelum dan pada pagi tersebut lah. Jadi menyukarkan pihak kami untuk menjalankan tugas ataupun gerak kerja pada sebelum dan semasa hari tersebut lah. Okey, baik. Kita pergi kepada SWOT iaitu SWOT. Jadi Strengths, Weakness, Opportunities and Threats. Jadi kekuatan ahli AJK kami mempunyai kemahiran dan pengalaman dalam bidang teknikal ni. Persediaan awal dan ujian peralatan dilakukan sebelum program dan kerjasama yang baik dengan AJK lain seperti protokol dan multimedia. Okey, baik. Seterusnya, weakness iaitu kelemahan. Bilangan ahli AJK kami sedikit terhad apabila ingin mengangkat kerusi, meja yang banyak tu, jadi ia sedikit membebankan kami lah. Jadi seterusnya tiada peralatan gantian seperti mikrofon atau kabel tambahan. Sebagai contoh hari tu laptop seseorang tu nak habis bateri, jadi kita orang tak dapat nak
support, tak dapat nak menyokonglah mereka. Jadi seterusnya itu pengurusan masa kurang efisien apabila berlakunya tugasan bertindih. Okey, yang ketiga iaitu peluang. Peluang pula mengikuti mengenali teknikal bagi meningkatkan kemahiran kami, sokongan atau tajaan peralatan daripada pihak luar, kepercayaan untuk terlibat dalam program berkala lebih besar di masa hadapan. Jadi apa itu ancaman? Okey, ancaman ni memberikan kami risiko peralatan rosak semasa program berlangsung, gangguan bekalan elektrik atau sambungan tidak stabil, serta tekanan masa dan perubahan jadual secara tiba-tiba. Jadi secara keseluruhannya, peranan AJK Teknikal dan alatan dalam penganjuran program pendidikan kesihatan telah dilaksanakan dengan komitmen dan dedikasi yang tinggi. Sepanjang persiapan sebelum program, AJK telah menunjukkan kecekapan dalam rancangan rapi serta penyediaan dan pemeriksaan awal terhadap segala keperluan teknikal seperti sistem audio dan seumpamanya. Akhir sekali, kami selaku AJK Teknikal telah berjaya memainkan peranan yang baik dalam memastikan kelancaran dalam aspek teknikal sepanjang program itu berlangsung. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.